Assalamualaikum guys, pagi-pagi selamat pagi. Lama kita tidak bersiaran guys. Ini aku nak mencari ikan haruan ya. Di bulan puasa kita, puasa ke-7 mana? Hari ni aku di kampung halaman. Aku bersama dengan Iman. Man, tengok sikit muka, bagi sikit muka. Handsome orangnya. Dan juga Amin. Amin Tegap. Ni adik-beradik ni. Itu bapak aku di sana. Sama dengan baju raw egg fishing dia. Okeylah, mari kita saksikanlah adakah rezeki kita pada pagi ni. Mancing half day, mancing haruan. Gasak ke tak gasak, berbekalkan dengan SP. Tengok macam mana, insya-Allah kalau ada rezeki kita pagi ni. Mari kita gasak guys. Strike ya. Ayah aku strike guys. Solid hook. Gambu. Buh lah bagi tu. Ada boy. Buh lah bagi. Wah. Kunci pula dah. Bismillah. Kan? Bajang nanti tak kena. Cirit betul. Apalah nasi kamu haruan. Allahu Akbar. Apalah nasib kami. Apalah nasib awak. Ruan tak makan-makan betul. Apalah nasib awak. Ini buli kopi tu. Sedih amat cow. Selepasnya saya dibuli tadi di sini dengan sambaran-sambaran yang tidak mengena, saya menukar teknik menggunakan selaman dalam. Akhirnya memperolehi lesen yang pertama. Haruan guys, curut tron dengan menggunakan Super Baby Pedapop Kada Laicu dengan hook Thunder Strike. Curut tron mampu mengena. Tali Osmi Dragon 20 LB, leader pun 20. Osmi juga. Rod semestinya rentaka lihat. Padu dah unggul. Spot dah baik dah. Tapi yang kasar-kasar ni manja sangat lah. Okey lah guys lah. Layan je. Nak nunggu dia sambung balik anak lah tu. Tunggu lama kawan ni. Dia tak macam Toman. Toman ni kan biar 5 minit balik dia kumpul balik anak. Datang kat mak. Kalau orang lain